The Running Forest. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ishak Imam bin Zakaria, kurator cilik dalam program Kebara Utara. Hari ini saya akan terangkan tentang karya seni arca iaitu The Running Forest. Okey, jadi buat pengetahuan semua, karya seni arca The Running Forest ni diperbuat daripada kayu kerana ketika itu seniman Ramlan Abdullah ini menghadap krisis ataupun isu pemanasan global serta kemusnahan alam sekitar yang semakin meningkat. Maka dari itulah tercetusnya idea membuat arca menggunakan kayu. Okey. Seterusnya pula, kalau boleh kita lihat pada sini, posisi haiwan-haiwan ni memang nampak steady dan strong. Tapi sebenarnya haiwan-haiwan ini tengah berjaga-jaga dan bersedia untuk melarikan diri daripada ancaman yang disebabkan oleh manusia. Maka dari situlah tercetusnya nama The Running Forest. Jadi itu sahaja daripada saya. Jikalau anda ingin lihat dengan lebih dekat, jemputlah datang ke pameran seni Kebara Utara di Balai Seni Negeri Kedah. Terima kasih.